Okay, Assalamualaikum gang. So hari ni saya tunjuk pada korang satu harness brand daripada Quetzal, model korek. Dipatung. Kau boleh tengok kat sini. Untuk korek kita ada 5 loops untuk korang menggantung. Kiri kanan dua dan di bahagian belakang satu. Macam korang boleh tengok saya dah sangkut untuk carabiner. Alright. Dan untuk waist bahagian pinggang dia menggunakan padding recycle polyester untuk padding pinggang dan juga padding di bahagian peha. Okey, untuk harness model korek dia sesuai untuk aktiviti outdoor, climbing outdoor ataupun boleh untuk flying fox. Sebab apa? Dia akan support di bahagian pinggang di mana dia menggunakan polyester supaya nanti tidak bila korang jalankan aktiviti tu dia tidak sakit di bahagian pinggang dan juga peha. Alright, dan di bahagian hadapan, jom kita tengok di bahagian hadapan dia ada bahagian penyangkut lah kita panggil. Penyangkut lah istilah biasa. Penyangkut di bahagian depan, satu loop untuk korang lock, satu carabiner. Dan untuk adjuster pinggang, dia ada kiri dan kanan. Korang boleh ketatkan lah mengikut kesesuaian. Dan juga di bahagian bawah. Dan juga kelebihan seterusnya, korang boleh tengok sini, dia ada buckle. So, memudahkan korang nanti untuk pemakaian. Alright, so kepada korang yang nak dapatkan harness brand daripada Quetzal, model korek, boleh terus walk in ke kedai, kita pada display UA Shah Alam. Ataupun boleh kontak saja nombor di bawah. Ciao.